nangis kah bila anak tu dia dah main kat tepi-tepi. Tapi yes, kita tak boleh nak baling crankbait. Then kita balik kepada spinnerbait. Kita baling dekat dengan induk tu, dengan tempat anak dia naik tu. And then kita turunkan spinnerbait. Ni teknik ni saya rasa di brace pun dia guna pakai juga. Kondisi berangin macam ni, yes, kita kena always watch out. Dia tak nak ada dapat bird nest kan. So keep your cast very low. Saya pernah cakap dulu, pastikan casting kita betul-betul rendah. Proses ni mungkin makan masa jugalah, kita nak pujuk dia. Tergantung pada satu-satu mamah ni. Ada yang 1-2 cast dah terus ambil lah. Macam ni sekarang, saya sengaja baling kat atas samai tu pasal saya tak nak ada drop pluk. Tak nak biar dia terkejut. Kita dropkan dekat samai, jatuhkan dari samai tu, ataupun dia keladi puting. Nampak lebih cara kita hantar gewang tu lebih natural lah. Ulah-ulah ada benda yang jatuh dari keladi bunting. Dia kadang-kadang mama dengan papa tu dia akan berjauhan sedikit. Dia kena tunggu time dia betul-betul dekat. And then time balik gewang tu kena, baru kita dapat hasil. Spinnerbait buatan Brave ni kita buat dengan 1.5 mm ni tebal ni dawai. Cukup kuat untuk toman yang lebih daripada 10 kilo. Kecuali cara dia ambil tu memang dia dah tersepit kat tepi ke, besi macam mana pun akan bengkok juga. Tapi kalau kemas, tembus, yes. Dan tembus tu yang paling penting tu. Kenapa saya cakap tembus tu paling penting? Pasal spinnerbait ni kalau kita buat kasar-kasar, hook kita pakai kasar, rod dah lembut, nak tembus susah. So kebanyakan kali banyak orang akan mocel ataupun lucut seperti induk kan, betul tak? Dari timbul tu seperti induk dia kan, betul tak? Dia bestnya main spinnerbait ni, dia susah nak sangkut. Kalau kita main kat tempat-tempat banyak keladi bunting, samai-samai ni, dia susah nak sangkut. Dia tak macam pakai gewang treble hook kan.
baling kat samai ke ataupun heavy cover kat tepi-tepi tu, tempat anak dia naik, dan kita biar spinnerbait tu jatuh. Spinnerbait jatuh, dia akan automatic dia akan buat action pasal double below tu akan pusing ataupun Colorado tu akan pusing kan. Ini yang akan entice ikan tu nak ambil umpan. So ini salah satu cara kita pancing mama tomat. So yang ini tak besar sangat. Ikan ni kecil je. Ini tomat yang paling kecil lah saya pernah tangkap. Kalau kita tengok kat sini, ni spinnerbait drift double below. Tangkap kemas. Dia tangkap kemas. Ya. So ingat dia dah ambil. Dia dah timbul kat situ. Kita baling betul-betul dekat dengan anak dia. Kita kasih dia jatuh. Dan kita tunggu dia ambil. Mesti dia akan ambil. Pasal apa? Dia memang betul-betul jatuh kat bawah anak dia. And then kalau kita tahu tomat ni dia time jaga anak dia betul-betul kat tepi anak. Selalunya lah yang induk macam ni, induk jantan dia kot, kecil, dia dekat tepi anak. So bila dia tengok ada benda kacau anak dia, dia akan terus hantam giwang. Macam ni ikan ni tak pernah kena gigit, tak pernah kena tangkap ni. Tak ada macam ni. Ikan ni kalau kita tengok dalam rekod rahang dia tak pernah kena tangkap di rawang. So saya pun nak jaga, saya tak nak tindik dia. Tengok kat sini kan. Nampak kat dia ni. So, ikan ni tak pernah kena tangkap lagi ni. Ikan baru ni. So kat rawang ni ada juga ikan-ikan baru ni. So kalau boleh saya tak nak rahang dia lah. Saya tak nak pakai lip grip. Guna teknik pegang dia bawah dia ni saja. Tunggu dia calm down dulu lah ya. Okey. Nah, ini dia punya spinnerbait. Cik, ini kita panggil teknik layangan pakai spinnerbait. Cara saya pegang ikan ni, cara pegangan yang paling selamat lah ya. Tak perlu nak pegang ikut mata ke apa ke, tak perlu. Hanya berjaga-jaga je bila pegang ikan macam ni. Gewang dah dikeluarkan. So bila gewang dah dikeluarkan, anda boleh pegang ikan, dah tak ada masalah. So, ikan pun akan relax je. Takkan beronta-ronta.